Saya terbayangkan andai katalah hanya itu tenggelam, saya dah tak ada peluang dah untuk balik. Assalamualaikum and hai semua. Baru-baru ni viral di social media apabila rakyat Malaysia kongsi video keadaan banjir di Hayai, Thailand. So jadi sekarang Mika nak hubungi salah seorang mangsa banjir which is daripada Malaysia iaitu Kak Wati untuk tahu dengan lebih lanjut tentang keadaan di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Wati. Kak Wati sihat? Sihat, Alhamdulillah. Kak Wati boleh tak ceritakan sedikit tentang keadaan sekarang di sana? Kerana ramai lagi rakyat Malaysia yang tak lepas lagi lah untuk balik dekat sini. Semalam saya difahamkan air naik, dah sampai ke level 1. Lepas tu saya dapat video daripada kawan-kawan rakyat Malaysia yang dekat sana yang masih terkandas, yang diorang tak dapat makanan lagi. Rakyat Malaysia berapa ramai tu Kak Wati? Ramai